boleh extend daripada 25 liter kepada 40 liter. So guys, beg ni asalnya saiz dia 25 liter je. Serius sesuai untuk korang buat daily, nak pergi kerja ke, nak pergi kelas. Yang buat dia best, dia boleh extend daripada 25 liter kepada 40 liter. Simple je guys. Dekat zip bahagian tepi ni, korang just buka aja macam ni. Dan terus dia expandkan sebesar 10 liter. Terus tukar jadi mode untuk korang travel kan. Design dia pun simple walaupun kompartmen dia banyak. Yang aku suka dekat bahagian tengah dia, korang boleh buka 180 darjah. So untuk baju korang boleh letak dalam 5 ke 7 hari waktu travel. Dia ada 3 main kompartmen, which is first dekat depan ni korang boleh letak barang-barang kecil, buku nota ke. Yang kedua untuk letak baju. And bahagian belakang ni pun ada juga tempat untuk korang letak laptop ke, iPad ke, which is boleh muat sampai 15.6 inci laptop. Belakang dia ni pun strap dia tebal, dia breathable, and siap ada strap untuk korang sangkut dekat luggage. And yang best juga, dia ada anti-theft pocket. Yang ni korang nak letak korang punya pasport, korang punya phone, serius selamat. And dia ada juga clip dekat depan ni untuk support badan korang bila bawa beg ni waktu terlalu berat. Dekat depan dia ni ada 2 lagi sebenarnya kompartmen yang korang boleh letak apa-apa saja barang yang korang nak. Memang luas. Dekat belah sini pun sama juga. Kalau korang nak link, ada dekat bawah.